Kalau you selalu rasa tak cukup masa nak jaga kesihatan, you bukan seorang. Saya dulu pun sama. Kerja, anak, urusan rumah, semua berebut masa. Tapi, lama-lama saya sedar, kalau badan saya tumbang, semua benda lain pun ikut tergendala. Jaga kesihatan tak semestinya susah atau makan masa. Yang penting, konsisten dengan benda asas. Saya mula dengan satu langkah kecil, tukar minuman pagi saya kepada susu kolostrum. Saya ni jenis cepat letih. Tengah hari dah rasa macam nak baring. Sejak saya mula ambil kolostrum setiap pagi, badan saya rasa ringan. Tak cepat penat, perut pun kurang angin. Saya perasan bila badan lebih bertenaga, saya lebih fokus, lebih sabar dan tak mudah jatuh sakit. Bila demam pun cepat baik. Kesihatan ni bukan tentang ada masa, tapi tentang buat keputusan bijak walaupun masa sempit. Kalau you tak ada masa, mula dengan satu perubahan kecil yang berbaloi. Susu kolostrum ni mungkin nampak simple, tapi kesan dia saya rasa sendiri. Kalau you pun nak cuba cara simple tapi berkesan, drop komen saya nak tahu. Saya akan share lebih lanjut.